Hai semua, selamat datang. Hari ini kita nak jadi macam detektif sejarah. Kita nak siasat DNA tamadun-tamadun hebat kat alam Melayu dulu. Apa yang buat mereka ni unik? Macam mana cara hidup dan pemikiran diorang boleh hasilkan warisan yang begitu agung? Jom kita mula. Cuba korang fikir sekejap. Pernah tak terlintas dalam kepala, apa sebenarnya resipi rahsia atau DNA tamadun purba kita ni? Maksud saya, macam mana diorang hidup, berinteraksi, bina keluarga dan akhirnya cipta warisan yang sampai sekarang pun kita boleh nampak kesannya. Jom kita cari jawapan sama-sama. Okey, jom kita mulakan dengan perkataan ni. Sosio-budaya. Dengar macam formal kan? Tapi jangan risau, ia bukan istilah susah dari buku teks. Anggap je sosio-budaya ni macam degup jantung atau personaliti sesebuah tamadun. Cara diorang hidup, cara diorang fikir, itulah yang bagi diorang identiti yang unik. So, apa benda sebenarnya sosial budaya ni? Senang cerita, ia gabungan dua benda. Satu, sosial. Macam mana orang hidup sesama diorang. Dua, budaya. Bahasa yang diorang cakap, apa yang diorang percaya, seni yang diorang hasilkan. Bila dua ni bergabung, ia jadi macam cap jari unik untuk tamadun tu. Tak ada yang sama. Dan kita akan siasat cap jari ni melalui beberapa perkara penting. Kita mula dengan cara diorang berkomunikasi. Baiklah, kita masuk ke bab kedua. Suara dan tulisan purba. Kat sinilah kita akan cuba dengar balik suara nenek moyang kita. Kita akan tengok bahasa apa yang diorang gunakan dan macam mana diorang tulis untuk catat sejarah, ilmu dan impian diorang. Okey, cuba korang tengok jadual ni. Nampak tak perkataan untuk 4 dengan 5? Dalam bahasa Melayu, Jawa, Tagalog, bunyinya lebih kurang sama je. Inilah bukti paling best untuk konsep serumpun. Maksudnya, kita ni macam satu keluarga besar yang datang dari akar bahasa yang sama, iaitu Austronesia. Cool kan? Sekarang, jom kita tengok pula macam mana tulisan berevolusi. Mula-mula, sekitar abad ke-5, diorang guna tulisan Pallawa yang datang dari India. Lepas tu, ia berkembang jadi tulisan Kawi. Tapi yang paling hebat, bila Islam sampai, diorang tak buang yang lama. Diorang ambil tulisan Arab, ubah suai sikit dan lahirlah tulisan Jawi. Ini tunjukkan betapa bijak dan terbukanya diorang untuk terima dan adaptasi benda-benda baru. Korang tahu tak? Sebenarnya, hari-hari kita ni bercakap dalam bahasa purba tau. Serius, perkataan macam bumi, bahasa, dosa, semua ni sebenarnya pinjaman terus dari bahasa Sanskrit lama. Jadi bayangkan, setiap kali kita bercakap, kita sebenarnya sedang menyambung warisan yang dah berusia ribuan tahun. Hebat. Okey, kita dah tahu macam mana diorang menulis. Sekarang, soalan seterusnya, apa yang diorang tulis? Jom kita masuk ke bahagian 3 dan selami dunia sastra dan cerita-cerita hebat yang membentuk cara diorang berfikir dan berimajinasi. Masa zaman awal pengaruh Hindu-Buddha, korang kena bayangkan epik dari India macam Ramayana dan Mahabharata ni, ia umpama filem blockbuster zaman tu lah. Semua orang tahu cerita ni. Tapi ia bukan setakat hiburan tau. Cerita-cerita ni penuh dengan pengajaran pasal keberanian dan kesetiaan. Sebab tu ia sangat penting sampaikan diorang ukir kat dinding candi macam Angkor Wat. Jadilah ia macam komik gergasi daripada batu yang kekal sampai sekarang. Lepas tu, bila Islam sampai, genre cerita pun bertukar. Macam trend barulah. Tumpuan cerita dah bukan lagi pasal dewa-dewi, tapi beralih kepada kisah para nabi dan pahlawan Islam. Contohnya, hikayat Nabi Bercukur dan hikayat Amir Hamzah. Cerita-cerita ni yang ditulis dalam tulisan Jawi ada misi penting untuk ajar dan sebarkan nilai-nilai Islam. Nampak kan perbezaan dia? Jelas sangat. Daripada kisah-kisah epik India yang kita jumpa kat ukiran batu, kita beralih kepada kisah-kisah berunsur Islam yang ditulis atas kertas dalam manuskrip. Tapi, yang penting, kedua-dua pengaruh ni, Hindu, Buddha dan Islam, tak padamkan satu sama lain. Diorang jadi macam lapisan-lapisan yang membina warisan sastra kita yang super kaya hari ini. Okey, kita dah masuk dunia cerita. Sekarang jom kita keluar dan tengok dunia fizikal yang diorang bina dengan tangan diorang sendiri. Bersedia untuk kagum sebab kita masuk bahagian 4, binaan megah warisan agung. Jom tengok hasil kejuruteraan diorang yang memang luar biasa. Kehebatan kejuruteraan diorang ni boleh kita pecahkan kepada 3 bidang utama. 1, untuk keagamaan. Fikirkan candi-candi gergasi macam Angkor Wat. 2, untuk pertanian. Yang ni special. Diorang bina sistem pengairan mega yang dipanggil barai. Dan 3, mestilah perkapalan. Diorang bina kapal-kapal besar yang hebat untuk berdagang. Nak tahu tak betapa hebatnya kejuruteraan diorang? Tengok nombor ni. 30 juta meter padu air.
Itulah jumlah air yang boleh dimuatkan dalam satu barai takungan air gergasi yang dibina oleh Kerajaan Angkor. Nak bagi perbandingan, itu cukup untuk isi lebih 12,000 kolam renang saiz Olimpik. Dan ingat, semua ni diorang buat tanpa jentera moden. Guna tenaga manusia dan akal je. Hebat kan? Hebat kat darat je? Tidak. Diorang ni pakar lautan juga. Ada rekod kata kerajaan Funan dulu boleh bina kapal yang muat 700 orang. Bayangkan, satu sekolah menengah dalam satu kapal. Kerajaan Srivijaya pula memang terkenal sebagai pusat pembinaan kapal besar Kunlun Po yang berlayar sampai ke China. Skill inilah yang jadi kunci kuasa diorang, membolehkan diorang kawal perdagangan dan laluan laut. Okey, kita dah tengok apa yang diorang tulis, apa yang diorang bina. Logiklah kan? Soalan seterusnya, macam mana pula diorang susun masyarakat diorang? Siapa kat atas, siapa kat bawah? Jom kita bedah siasat dalam bahagian 5, susun lapis masyarakat. Kalau kita bayangkan masyarakat dulu macam sebuah piramid, kat puncak sekali mestilah golongan pemerintah. Inilah golongan elit. Kumpulan yang kecil je tapi kuasanya besar. Raja, kerabat diraja, para pembesar, merekalah yang buat undang-undang dan tentukan hala tuju kerajaan. Dan di bawah golongan pemerintah tadi, ada satu lagi kumpulan yang jauh lebih besar, golongan diperintah. Merekalah majoriti rakyat dan merekalah sebenarnya tulang belakang kerajaan. Petani, pedagang, askar, tukang-tukang, tenaga kerja merekalah yang pastikan ekonomi kerajaan berjalan lancar. Jom kita tengok piramid ni dengan lebih dekat lagi. Paling atas, semestinya raja dan keluarga diraja. Diorang ni status tertinggi, malah ada yang anggap suci. Bawah sikit ada golongan bangsawan. Ni kira macam menteri dan penasihat lah. Lepas tu, majoriti besar adalah rakyat merdeka. Kita cakap pasal petani, peniaga dan askar. Dan di tapak piramid, ada golongan hamba. Walaupun berbeza status, setiap lapisan ni ada peranan masing-masing yang buatkan kerajaan tu stabil. Okey, kita dah cover banyak benda. Bahasa, cerita, bangunan, masyarakat. Mesti ada yang tertanya, jadi kenapa kita kena belajar semua ni? Ini soalan paling penting. Dalam bahagian terakhir ni, jom kita tengok kenapa semua benda lama ni masih relevan dan penting untuk kita hari ni. Petikan ni memang kena sangat. Masa silam tidak mati, malah ia belum pun berlalu. Betul kan? Ingat tak pasal bahasa kita yang serumpun tu? Atau perkataan Sanskrit yang kita sebut hari-hari? Itulah bukti paling jelas. DNA tamadun silam ni bukan benda dalam muzium je. Ia hidup. Ia ada dalam bahasa kita, dalam cerita kita dan dalam diri kita sekarang. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan korang dengan satu cabaran. Lepas ni, cuba perhatikan sekeliling korang. Dalam kehidupan seharian, kat mana lagi korang boleh nampak kesan atau gema warisan yang dah berusia ribuan tahun ni? Cuba cari, fikir-fikirkan. Terima kasih sebab luangkan masa bersama saya untuk kupasan kali ini. Jumpa lagi!